Pernah tak selepas pakai sunscreen, muka nampak kusam atau makin gelap? Ini boleh berlaku disebabkan jenis sunscreen dan cara kita guna. Sunscreen ada 3 jenis utama, physical, mineral seperti zinc oxide dan titanium dioxide yang duduk di atas kulit dan pantulkan sinaran UV. Tapi bila dibiarkan terlalu lama tanpa reapply, ia boleh teroksida dan buat kulit nampak kelabu. Chemical sunscreen pula menyerap UV dan tukar kepada haba. Tapi sesetengah bahan seperti oksibenzon boleh merangsang penghasilan melanin pada sesetengah individu, menjadikan kulit nampak lebih gelap jika terdedah lama pada matahari. Hybrid sunscreen ialah gabungan dua-dua, biasanya lebih stabil tapi ada risiko iritasi untuk kulit sensitif. Nak elak muka jadi kusam, reapply setiap 3-4 jam, contohnya ikut waktu solat. Guna juga serum antioksidan seperti vitamin C atau A sebelum sunscreen untuk cegah pengoksidaan. Dan kalau keluar tengah panas, lindung kulit dengan payung, topi atau tudung yang sesuai. Dengan langkah ni, insya-Allah kulit kekal cerah, sihat dan terlindung dengan berkesan. Kalau suka info ni, jangan lupa like, follow dan share video ni. Ada banyak lagi tips best lepas ni.